Isyam Jalil, kalau kamu nak balik UMNO ke, tak nak balik UMNO ke, tentu pulanglah pada kamu. Datuk Seri Presiden dah bantu kamu dulu masa kamu dalam UMNO. Kamu tu bukan siapa-siapa, kamu bukan ketua bahagian, kamu bukan naik ketua bahagian pun, malah ketua cawangan pun bukan. Dekat Sungai Buloh kamu ada bertanding, tak silap saya pada tahun 2018 dan kamu kalah. Tetapi Datuk Seri Presiden tetap percaya pada kamu. Penulisan kamu hebat, pencerahan kamu bagus. Kamu telah menjadi calon pilihan raya umum untuk Barisan Nasional, diberi watikah oleh Datuk Seri Zahid selaku Presiden dan Pengerusi Barisan Nasional. Kamu dapat jadi calon dekat Shah Alam, di mana saya sendiri pun bantu kamu. Akhirnya kamu juga telah menggantikan Syahril Hamdan sebagai Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Datuk Seri Zahid juga yang lantik, bukan orang lain, bukan saya, bukan Datuk Najib, bukan orang lain, Datuk Zahid. Lepas tu kamu nak bertanding dekat pemilihan 2023 sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi, kamu tak layak. Kerana syarat untuk seseorang itu bertanding dalam pemilihan untuk jawatan pusat ataupun jawatan Majlis Kerja Tertinggi, sekurang-kurangnya kamu kena pegang jawatan dekat bahagian satu penggal. Kamu tak pegang. Macam Zafrul jugalah. Jadi kedua-duanya telah diberi peluang ataupun lifeline oleh Datuk Seri Zahid dengan mendapat jadi lantikan ahli Majlis Kerja Tertinggi lantikan. Sebab tu kamu boleh bertanding. Dan apabila kamu bertanding pada Mac 2023, kamu punya nombor 36 tu ada dalam cair Presiden. Kamu tak percaya? Saya ada bukti. Nanti bila-bila free saya tunjuk. Jadi terlalu banyak peluang yang telah diberikan oleh Datuk Seri Presiden. Apabila semalam Datuk Seri Presiden kata dia tak kenal, bukannya dia betul-betul tak kenal. Sudah tentulah dia kenal. Kamu dulu menjadi harapan pada UMNO, pada diri dia. Dia nak naikkan orang bijak macam kamu, belajar dekat Bristol, belajar dekat Harvard, belajar dekat University of Pennsylvania. Jadi dia nak kasih peluang pada golongan yang berpelajaran tinggi, ya, ataupun golongan profesional lah seperti kamu. Tetapi akhirnya kamu memberi alasan demi alasan. Datuk Seri Zahid, dialah yang telah mengusulkan supaya Rumah Bangsa itu diperkuatkan dengan menerima tanpa syarat untuk kembali pada UMNO. Tapi terpulanglah, kalau kamu nak kembali, kamu kembalilah. Kalau kamu tak nak, sudahlah. Janganlah bagi alasan kerajaan bersama dengan UMDAP. Ini parti UMNO, ini UMNO. Tanpa UMNO dalam kerajaan, memang DAP akan bermaharajalela. Kamu nak? Kamu nak URA itu diluluskan? Yang halang dia siapa? UMNO. UMDAP kepala. Kau. Bulan puasa masih berpuasa. Ini cerah lagi ni. Belum buka puasa lagi.